So lagi satu saya tidur berdiri kot. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sekolah Kebangsaan Pulau Indah akan mengadakan program Ihya Ramadan Geng Ngaji Sekolah Kebangsaan Pulau Indah. Hari ini saya akan menyambut Puan Ustazah Farhatun, Ustaz Tarmizi dan Ustaz Fakhrul UNIC. Jom kita saksikan. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Amirul Hakim, Penerangan Kanan Halayawan Murid. Yang dihormati Encik Muhammad Haris bin Halim, Penerangan Kanan Co-Curriculum. Selamat pagi. Dah makan belum? Oh, puasa. Patut nampak teruk orang ikut salam. Ya Allah. Jatuh tangan. Okey. Jatuh tangan. Siapa pernah tengok ustaz ni berlakon kat TV? Angkat dari sini, geng ngaji. Mana? Okey, tengok betul-betul ke tengok iklan? Kita tengok iklan je. Kita mulakan dengan selawat boleh Ustazah? Okey, kita selawat dulu. Sama-sama, jom. Selawat takrijiah. Kita buat secara live je, kita tak berlatih pun. Pada pandai dah masuk live ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamat ala sayyidina Muhammadin alladhi Allah bihi uqadu wa tanfariju bihi qurabu wa tuqada bihi hawaiju wa tunalu bihi rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi Lagi. wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Saya dapat ilmu dari ustazah dan ustaz pada di atas pentas tadi. Saya dapat ilmu tajwid, ilmu surah dan ilmu belajar pasal baca Al-Quran. Allah. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Allah. Atromen. Atromen. Kalau di Atromen mesti ada raksasa sini. Ha? Nak jadi apa besar nanti? Oh, minat nak jadi apa? Cakap. Nak jadi ustaz. Nak jadi ustaz. Salah atuk. Terima kasih atuk. Okey ya. Nanti buka puasa baru pergi tau. Jangan sekarang Okey. Okey.
Dia puasa. Okey, boleh kita main lagu yang Hanan, ha? Okey, jom. Ready semua boleh? Boleh. Okey, 1 2 3. Zaharuddinul Muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Zaharuddinul Muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Lagi. Ya Hanan Nabi Muhammad. Zalikal fadlu min Okey, Amar. Amar ni darjah berapa? Darjah 8. 4. Oh, maaf, Pak sini bekak. Darjah 4. Asal rumah kat mana? Pulau Indah. Pulau sini lah ya. Okey. Sini Pulau Indah kan? Sini lah. Okey. Nanti besar nak jadi apa? Cita-cita. Bomber. 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 Ingat bomber tadi. Allahumma hamdani Assalamualaikum. Salam. Selamat datang Ustazah kat SK Pulau Indah. Okey. Saya merupakan kasih. wakil pengacara TPSS. Wah. Okey. Apa pendapat Ustazah bila first time melangkah kat sekolah ni? Kita Wah. mulakan dengan Pendapat saya. Ya, okey. Saya tadi agak seram sebab tak tahu jalan. So betul ke ada sekolah kat kawasan ni? Betul. Sebab dia jauh lah daripada tempat saya Sungai Buloh kan. Sejam lebih juga saya nak motor. Lepas tu minyak nak habis. So agak mencabar. Agak mencabar. So bila saya masuk kawasan kampung, betul saya takut salah jalan. Tapi bila sampai kat sekolah, wah sekolah yang hebat. Sekolah ada infrastruktur atau infrastruktur yang sangat baik. Siap ada LED tu. Lepas tu ada pengurusan yang sangat baik lah. Tu pendapat saya. Dan kita harapkan sekolah ni terus cemerlang lah. Untuk pendapat kawan-kawan. Saya pun kalau saya nampak ada rumah guru rumah guru untuk SK Pulau Indah. So macam sangat bagus lah. Masya-Allah. Saya Alhamdulillah sama juga tadi dengan Fazil Ustaz Fakhrul bila masuk saja ke kawasan sekolah hari ini, dan setelah selesai program kita ni saya dapati sangat-sangat bagus kerana kami tadi pun ketika berprogram siap ada iPad tadi. Kan ada iPad seorang satu, tablet tu seorang satu. Dipancarkan terus dekat skrin, lepas tu pelajar-pelajar dapat ikuti. Jadi saya kira satu bentuk pembelajaran lah, walaupun kita hari ini dalam satu program. Tapi sebenarnya secara tak langsung sebagai satu bentuk PNP kan, pembelajaran dan pengajaran. Kalau saya salah minta maaf istilah tu, alat bantu mengajar yang sangat-sangat bagus, dan saya kira tahniah cikgu, dan saya kira sekolah lain patut mencontohilah SK Pulau Indah. SK PI, masya-Allah. Okey, terima kasih. Okey, soalan pertama ni khas untuk Ustazah Fahatul. Ustazah, macam mana nak konsistentkan kita punya bacaan Al-Quran tu?
Okay, Masya Allah. Macam nak konsisten baca Quran Okay, ni sama-sama lah kita sebab konsisten orang kata istiqamah ni bukan yang mudah sebenarnya kan. Jadi mungkin bagi saya pertama adalah kita kena ada environment tu. Mungkin kalau dekat sekolah kita cari kawan-kawan yang konsisten baca Quran. Maksudnya yang ajak benda-benda yang baik kan. Kita kawan dengan diorang, kita bersama-sama selalu mengajak benda yang baik, baca Quran sama-sama. Jadi konsisten tu kita boleh kekalkan lah bacaan Al-Quran setiap hari. Okay. Kemudian yang kedua, macam nak konsisten, kita sendiri kena buat jadual. Contoh satu hari tu kita wajibkan baca Quran, at least satu kali ke, contoh lepas solat tu wajibkan diri untuk baca Quran. Tu je lah sikit-sikit. Macam mana nak ada suara sedap macam Ustaz? Macam memang tepat lah soalan. Kalau tanya saya apa soalan tadi? Suara. Oh, suara sedap ni subjektif Rik. Dia subjektif. Dia kadang-kadang kita rasa sedap tapi orang cakap orang rasa tak sedap. Kadang-kadang ada yang kita rasa sedap sendiri, dia syok sendiri. Tak menjawab soalan. Okey, dia subjektif. So ada orang digunakan bakat yang Allah SWT berikan, talent lah kan, bakat-bakat yang terpendam dan terendam ni. So ada orang Allah bagi dia suara, dia memang kita dengar tu dah memang menenangkan. Ada orang yang bila kita dengar sakit hati. So bila bakat tu kalau tak disiasakan, dilatih dengan betul, digilap, insya-Allah dia akan dapat menyampaikan lagu ataupun mengaji dengan baik. Tapi kalau bakat saja tapi tak ada hard working, tak rajin, tak berlatih, so kita dia nothing jugalah. So dia kena latih sebagainya. Kalau orang yang mungkin bakat dia kurang tapi dia hard working, dia rajin, dia insya-Allah dia akan boleh menyanyi, dia akan boleh mengaji. So tapi sekadar yang dia boleh lah, tapi insya-Allah dia akan boleh juga. So lagi satu, saya tidur berdiri kot. Tidur berdiri. Tak ada, saya tak sedap pun Ustaz Tamimi. Macam mana kita nak latih murid yang tak pandai membaca Al-Quran tu? Masya Allah. Soalan yang sangat-sangat bagus. Ya, soalan TV kan, Astro. SKPI. Soalan sangat bagus, dan soalan ni memang untuk pertanyaan kita semua sebenarnya, untuk kita melihat bagaimana masyarakat sekarang ini dengan Al-Quran, khususnya anak-anak kan. Jadi bagaimana cara untuk kita menghidupkan Al-Quran atau beri semangat, menanam kecintaan kepada anak-anak kita terhadap Al-Quran, tidak lain dan tidak bukan mestilah bermula daripada kita. Kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, wa imma kita sebagai seorang abang, seorang kakak, wa imma kita sebagai diri kita sendiri. Wa imma adapun walhal. Jadi tak dapat tidak, kita sendiri memang kita kena tunjukkan contoh untuk orang lain jadi sukakan Al-Quran. Tambah-tambah kalau macam ada di sekolah, kalau sekolah ni antara orang yang menguruskan sekolah cikgu-cikgu lah. Maknanya program kita hari ini salah satu cara untuk memupuk kecintaan anak-anak kita untuk Al-Quran. Memang kita datang tadi bukan all the way, bukan daripada awal hingga akhir kita mengaji je, tak. Kita isikan program kita dengan Al-Quran, berselawat, bernasyid, ada nasihat-nasihat daripada kami. Jadi itu antara salah satunya cara untuk memupuk anak-anak kita dengan Al-Quran. Dan perbanyakkan anak-anak kita, dedahkan mereka dengan Al-Quran, dengar Al-Quran, pasangkan Al-Quran, tengok program-program Al-Quran, geng ngaji contohnya kan. Banyak lagi lah program-program Al-Quran. Itulah antara caranya untuk kita menanam cinta anak-anak kita kepada Al-Quran, insya-Allah taala. Okey. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sudi untuk bertemu pada Nama apa? Aira Ardini. Aira Ardini, kita doakan Aira Lupa pula Ardini. rekan diri itu. Aira kita doakan Aira menjadi anak yang solehah, cemerlang berjaya dunia dan akhirat, menjadi antara murid contohlah dekat SKPI ini. Cita-cita. Oh, itu saya tak tahu lagi. Belum lagi ya. Yang terlintas ada. Yang terlintas. Mungkin Pernah nak jadi macam doktor. Doktor, subhanallah. Ustazah Doktor Aira lah kalau begitu. Okey. Terima kasih banyak, moga-moga tercapai cita-cita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Faihatul, Ustaz Tamizi, Ustaz Fakrul. Lain kali jumpa lagi. Bye.